2026 yang mana surat telah dihantar pada saya berkenaan dengan lawatan tersebutlah. Tujuan lawatan lawatan solat tarawih ni dia untuk apa, bersama komuniti kampung. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua yang hadir mesyuarat pada hari ini dan segala urusan untuk kita mentadbir masjid, segala aktiviti yang telah dirancang, dan yang ini kita tak rancang pun, tapi pegawai daerah apa berminat untuk datang masjid kita ni atas cadangan Gulu Mukim. Jadi kita terpaksalah laksanakan, suka tak suka kita buat lah. Ya. Mana yang boleh. Saya yang menurut perintah. Saya yang menurut perintah. SOMP. Jadi dalam surat yang dilampirkan ni, seramai ketua-ketua jabatan yang akan hadir, dia ada kumpulan dia. Kumpulan A 32 orang. 32 orang. Termasuk dengan Tuan Kadi kita lah. Dia akan datang. Dan kumpulan B pun sama juga, 27 orang. Kumpulan C 32 orang. Kalau mengikut jadual lawatan tarawih dia, untuk kumpulan A Mukim Gemas, Masjid Kampung Sudut Pindah. Kalau untuk Jementah, Masjid Al-Hidayah Bukit Keledang. Dan yang ketiga, Mukim Geberih, Masjid Kampung Gudang Garam. Tarikh yang dirancang untuk kita lawatan pada 3 Mac. 3 Mac. 3 Mac ni hari apa? Selasa ke hari Senin? Hari Khamis. 3 Mac. 3 Mac Khamis. Bukan hari Selasa ke? Khamis tu. Rasanya Khamis 3 Mac. Selasa. 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 Dia tulis ini Senin. 13 Ramadan. Dan Mukim Pogoh, Masjid Jamik Kampung Pari Pulai pada 4 Mac. Kita pergi ni ringkas je lah. Kita tak payah nak pergi Nak baca panjang ni. orang lain orang. nak tidur-tidur. Kita je lah nak ni. Okey, untuk atur cara yang diberi pada kita, pukul 6.45 petang ketibaan jemputan. Pukul 7 petang ketibaan pegawai daerah segamat. Jamuan berbuka puasa, solat maghrib berjemaah, ucapan pegawai daerah, penyampaian sumbangan kepada asnaf. Ni yang asnaf ni yang mana tak? Itu kampung. Ketua kampung ah. Tak tahu. Patutnya di macam ni kena ada ni. Kita punya jalan kita lah. Sesi bergambar, sesi tazkirah ringkas. Yang ni tazkirah ringkas ni nanti saya akan tanya penggerak masjid macam mana. Takut masa tak sempat kan. Solat isyak dan tarawih berjemaah bersurai. Jadi dalam atur cara dia tak ada mori. Tu mori kita tak tahu macam mana ni. Nanti saya akan bincang balik dengan penggerak masjid sama ada dia sekali mori. Mori tu jalan lah kan? Jalan. Ada saya lah. Mori kita tak ada dekat. Mori kita tak ada. Mori lah sekali. Dia nak join. Mori Ya, sekali je tak ada hal. Berarti kita tak ada penyediaan khas untuk mori dia lah. Kan? Kita buat mori kita je, biasa je. Mori lah ni. Jadi kita pergi kita kurang agak dia ramai, kita bagi dia makan dulu tak? Ya, betul. Kita dia Harus santai lah, tapi tu dia. Itu cara majlis. atur cara majlis. Kita ikut yang dibagi lah.
Ya. Saya buat 3 bulan tu anniversary saya tu. Kau pun tak. Apa masjid dia sediakan sikit lah Biasa lah tu. Tak makan kan. Moreh tu ringan je, kuih je. Kenyang je, orang dah kenyang tu makan tu. Okey, kita pergi pada agenda yang ketiga lah. Sebab pengurusi apa pengelola pun tak ada. Maklumat program. Maklumat program yang seperti yang saya maklumkan tadi pada 3 Mac. Seperti ikut yang atur cara yang dia bagilah pada kita. Atur cara majlis tadi yang saya sebut tadi. Lepas tu kita pergi kepada ahli jawatankuasa agenda kelima. Ahli jawatankuasa pengelola ni kita ikut yang yang lepas tu. Yang baru ni lah. Yang biasa lah. Yang baru ni. Yang biasa rutin dia yang kita buat tu. Yang macam tu buat tu okey kan? Okey. Kan? Itu je orang dah pun. Kita pergi kepada agenda ke-6, menu masakan. Menu masakan ni macam mana ni? Cadangan. Bagi tu main lah. Bagi pada Tok Mai lah. Senang. Menu dia. Dia akan masak biasa lah. Dari sisi minyak. Nasi minyak. Yang tu Mai tu kata Quran kan. Tak. Yang ni. Yang ni. Saya ingat kata Quran ni yang dah 3 bulan ni dengan kata Quran sekali harung dia buat. Yes. Senang. Betul. Terus booking dia untuk kata Quran sekali booking dia untuk dia buat. Senang. Sebab tu dia tak boleh balai. Boleh lah. Tapi jauh. Maknanya kata Quran buat sekali. Tak. Kata Quran Tak. Punya jamuan kan. Jamuan sekali. Iftar. Melikung. Kena bagi melikung. Okey, kita bincang pada menu masakan ni apa benda dia ni yang kita nak masak. Nasi minyak lah. Ayam masak merah. Kambing ke kalau ada. Ayam kambing. Kambing kena nak ada pun 2 ekor tu. 3 ekor tak cukup. Tak Estimate. bagi jemputan ni kalau dah 200 kan jemputan kita berapa? Kalau boleh kita nak tahu anggaran. Sasaran kita itu ada 250 orang. Tapi untuk bulan puasa ni saya rasa mungkin lebih. Lebih. Saja betul-betul jabatan tak? Ketua jabatan, lebih. lepas tu kita akan jemput masjid sekitar. Keliling. Mau 200 lebih lah. Dengan guru takmir. Ambil 200 orang anggaran tak? 200 lucu tak? 200 setengah lah. Dulu kita pakai apa? 250. Ha. Guru takmir semua kali kita jemput lah. Tak kisah tu. Gulu apa semua kali kita jemput. 200 Macam biasa yang 250 lah estimate yang dia. lama dulu. Kita ikut yang tu lah. 250 elok lah. Jadi satu ni mengurusi saya nak tanya. Kita ni buka puasa sembahyang maghrib ataupun Buka puasa makan terus. Buka Sebab puasa apa kita dia- terus makan terus. Tak boleh. Kalau nak buat haji nanti dia ada penyampaian apa tu asnaf apa semua. Sebelum Dia asnaf. nak makan itu. Memang tak sempat. Kita terus ni jamuan buka puasa, Makan. terus makan terus. itulah kalau Lepas maghrib lepas tu. Betul. Lepas tu maghrib dulu. Maghrib tak betul betul. Yang azan lah dulu. Makan dulu baru maghrib. Tak maunya mam kalau lepas maghrib pun makan perut masing-masing dah berangan. Bilang dah. Kadang-kadang masa kita Masa tu kita kencung sangat. tak kadang-kadang ni dia kelang kabut tu. Kalau kita buat makan tu makan. Lepas tu ada yang namanya semayang lagi apa. Memang kelang kabut tu. Punya kelang kabut tu. Kabut tu. Kelang kabut. Jadi dia kita buka, makan, semayang, kemudian dia buat apa tu Ucapan. asnaf apa semua. Ucapan pegawai daerah dulu, lepas tu penyampaian sumbangan kepada asnaf, Di semangat Lepas tu ada sampai isyak ke sini tu. sesi bergambar, lepas tu ada tazkirah lagi. Tazkirah tu kalau boleh kita cuba bincangkan lah macam masa macam sempat. conduction Tak kan. sempat. Macam padat Biasanya memang tak sempat. Tak sempat sini. Biasanya memang tak sempat. Tapi malam tu kita kena balik pukul 12 pukul 1 lah. Tak sebab satu. kan. Pasal Orang pun dah balik dah. Ada lah. Lepas makan tu, lepas imam maghrib, sedaqallahu alazim memang tarawih. kita nak isyak isyak tu. Isyak. Lepas dia ada penyampaian tu. Nak kerja isyak tu. Tazkirah tengah soal daerah. Lagipun kalau ikut tak salah saya apa di pegawai daerah akan solat tarawih sekali kan. Dia solat tarawih Ini lagi. ada kambing tadi Ada. Cadangan kan tu, cadangan. Menu tu. Cadangan. Kita bincang menu Nasi, apa nak. nasi ni nasi minyak kan nasi putih dulu? Nasi minyak lah. Nasi minyak. Minyak. Okey, nasi minyak. Ayam Lepas tu masak merah. Ayam masak merah. ayam masak merah ke daging kicap ke?
Tak, ayam masak merah, Ayam masak merah. kambing, Kambing kari kambing biryani. Masak apa selalu Tok Mai Ayam. masak apa. Biasa biryani lah Tok Mai. Berani lah. Biryani, kambing biryani. Dia tahu dah kambing sapu Kambing. kan. Dia suka. Nasi berani memang Ustaz. Acau. Nasi biryani. Acah. Acah. Acah standard tu. Nanti kena jumpa ni lah. Dia akan bagi buah kan. Dia punya set dia lah tu kan. Kerana nasi biryani. Buah angin. Tapi kalau kita ada ni, kita kena Kena biasa. cebok. Kena apa, pakai itu dom. Wah, memanglah itu. Dia kan? Itulah tentunya. Itu bab Tok Mai lah kira kan. Yalah, sekarang ni kita Saya tanya lah sekarang ni, meja VIP ada berapa? Itu nak tahu. Kerusi kurang. Tapi esok kita bincang kan. Kerusi kan? Mai ada? Rumah dia orang. Kita ada 30 lebih kan. 30 lebih campur dengan jemputan. jemputan semua tadi, Ada ingat 40 lebih kurang orang. dalam Berapa meja VIP? Itu VIP. 50 kan? Tadi kata 250. 50 orang lah, 50 orang. Tak, yang VIP untuk kita buat. Meja VIP. Kalau ada kita ada 5 meja. 4 kan? Kita ada 4 kan? Tak cukup 5 meja. Kalau 4 je lah kita buat dah. Tak ada pun untuk yang ketua jabatan apa semua sekali tu, semua pakai dom. Yalah, dom tu ada 4 kan? Kita Tak, Tok boleh Mai punya dom dah. Ya. boleh Satu meja berapa kan? Biasanya macam ni 8 meja besar. Tok Mai dia sediakan dom 4 dom lagi dia minta untuk VIP. Tapi kita ada 4 dom lagi. Tak makan 4 je cukup. Untuk yang VIP saya rasa cukup. Satu meja 8 orang. Tapi takut 32 orang. Cukup lah. Oh, Untuk pengulu apa semua. meja besar. 32 cukup. Kita agak mungkin yang 5-6 orang tak datang dah kot. Ya, betul. Lagi satu kita Sini. sebut jauh kan pasal menu tadi kata kambing dengan ayam tadi. Adakah kita nak ayam tu untuk 200 orang, kambing untuk 100 orang? Tak ada. Kita Kita kena faham tu. Kita cakap dengan Kalau dia walaupun 250 jemputan kita 250 orang, mungkin kita dia nak dia buat panggil estimate lah. kambing untuk makan 100 orang, ayam untuk makan 150 orang, gitu pula tak? Tak ada, sama je. Dia akan estimate. Estimate lah. Dia akan buat, dia akan Kalau buat. Boleh dia tahu dia. Cuma kita beritahu kat dia Sebab berapa kita dah biasa buat dengan dia, kita beritahu. Cuma untuk VIP tu je yang kita nak kena serve dah. Kena serve. Tim Untuk Program nak tak? buku program kena. tim anak Razak ada untuk serve apa masalah Dia semua ada orang ni. dia rumah dia orang. Tu kena bincang juga dengan Tok Mai tu. Dom pun dia punya. Semua dia punya. Lagi senang. Kita tak payah kita punya. Kita jangan keluar barang kita nanti campur-campur. Pakai depan mana semua. Okey lah, boleh lah tu. Setuju lah. Yang nak bincang ni siapa? Imam Syam. Nak bincang Dia Razak lah. Cik Razak lah. Anggaran sasaran lebih kurang dalam 250. Orang. Campur sekali dengan penduduk kampung. Ya. Itulah. Dia semualah 250. 250. Dia tahulah. Normally dia akan buat Dia lebih. tahulah. Dia buat lebih sikit lah. Dia ada kemah lah. Masakan kemah. Ada. Kemah kita pasang 4 lah. Macam biasa lah. Macam biasa 4. Macam biasa 4 kemah. Macam biasa. Siap sekali dengan alas tu. Ha? Siap Dia sekali dengan alas. dibeli. Tahu. Dia kita kemah sekali tu. Itu Kursi meja. cateringnya persiapan lah. Dia tahu lah tu. Okey. Terusnya. Persiapan tempat. Kita dah. Nanti kalau apa untuk berbuka puasa tu nanti minta tolong siapa imam ke baca doa lah. Lagi satu, kita tadi hanya ada untuk makan buka puasa je kan? Buka puasa. Nasi tu kan? Dia macam kuih-muih tu macam mana? Ada kurma. Kurma je lah. Okey. Kurma dengan kuih-kuih lah. Rumah kuih sikit. Lepas tu, lepas tu buka nasi. Kuih Tok Mai buat je. Tak. Bagi dia. Kalau nak order dengan dia. Razak boleh buat. Sekolah Razak buat sikit kuih. Kita lah kata orang segregate lah sikit. Jangan kita fokus satu je. IKS kita nak kena bangun tu juga. Buat kuih dengan kurma. Industri kecil dan sederhana kita kena jaga. Buatkan kuih dengan kurma. Kuih je lah. Kuih dengan kurma itu cukup. Untuk Air. Air tak, air tak. Itu air baik lah. Air. Untuk maklumat, hari esok saya akan pergi masjid dekat Batu Enam untuk ada Kurma je. apa? Kurma. Kurma. Cukup nikah ke apa? Ambil kurma. Kurma untuk ni. Tak tahulah banyak mana kurma tu, tak tahu banyak mana. Tak kalau banyak kita buat untuk hari ini je lah. Simpan kalau boleh simpan untuk Tak tahu apa banyak. hari jadi itulah. Jadi besok dalam masa yang sama pun pukul 9 tu dia orang ada apa? Ada ceramah. Ni Ustaz Nazri dulu. Ustaz Nazri.
kadi yang kita panggil tu. Okey. Pukul 9 semua sekali pengurusi masjid dan surau. Kita tanya nanti tazkirah tu, siapa nak tazkirah, tanya penggerak masjid lah. Dia kata kalau ada masa, kalau kadi dah ada, suruh je kadi, dia tazkirah. Okey juga. Kan, tak ada lebih ada hadir sekali kan. Lah kan. Tak ada masa. Kau daerah nak bercakap, lepas tu nak bagi sumbangan. Itulah dia, Nak ada. bagi sumbangan kita bawa 40 orang je. Habis dah Nak ada 40 orang kan. SAP dia tulis tu. Yang bagi Orang ni tu dia tu dia sedap mulut, sedap tangan tu dia. Tangan tu Kalau sebelum ni Nana guru dia ni kan, dia dah akan lantik pun tazkirah. Tapi kadang-kadang dia kata tak sempat-sempat nak tazkirah dah. Nah, itulah dia dia tak sempat kan. pun. Dah masuk isyak kan. Ha. Jadi orang tu dia Tapi dia kita ada tak ada bagi sumbangan kan kita. Yalah. Untuk untuk Tak ada. Kalau tapi kalau yang tazkirah tu, kalau ada tazkirah kita kena beri kena ada tapi kena standby lah. Berapa nilai dia? 100. Okey, seterusnya. Nak laju kan. Lepas tu perkara-perkara yang kita nak kena buat Apa ni? buku program kecil tu lah. Kita buat dalam 200 tak apa. Yang tak ambil tak kerja tak. Bazir je. Bazir. Buat dalam 150 boleh lah. Itulah. Tak ada pun kalau kita nak Kita tak payah. kita nak bagi pada tu je. VIP tu je pun. Kita bagi pada VIP lah. 50 50 ni pun dah. 50. Kalau kita ambil satu je tampak. Jangan tak Lagi ambil. pun kita dah masuk dalam WhatsApp. Grup WhatsApp kita dia punya ni. Tak perlu lah. Tak perlu lah. Lepas tu apa surat kepada asnaf tu lah, kalau kita tahu siapa yang ni kita kena hantar surat kepada asnaf tu. Tanya ni. Ha. Imam Syah tak? Tanya cik Apa tu kampung? Mantap tak buat. Kampung tak ada kan? Tak ada tu yang susah tu. Patutnya program ni mesyuarat ni dia kena ada. Dia tak beritahu lah. Dia dah tahu. Dia yang suggestkan pada hari ni. Dalam grup ada. Dalam grup kan ada. Ha. Grup AJT tu. Dia tak ada maklumat kan. Tak ada maklumat langsung. Tak apalah nanti Sama kan? ada masa nanti pengurusi kena jumpa dengan Imam Syam lah, tanya dengan dia siapa sebenarnya yang dimasukkan asnaf ni. Adakah dia beri nama oleh Majlis Ulama Islam ataupun kita decide. Senang kan, dia yang memutuskan. Kalau boleh orang yang lain lah. kita Cuma aslah apa. Kan? jadi ramai dapat tu. Jadi isu orang penerima kan. Ha? Jadi isu penerima asnaf. Ya betul. Mana-mana tempat sama je tuan. Dulu kan jeka lagi kita dapat kan. Banyak sumbangan. Tahun ni saya ada mohon juga kita dah hantar Tapi kita kena hantar lah juga kepada kalau kita dapat nama asnaf tu kita kena hantar ke rumah. Apa puan, apa ni? Kalau dia tak dapat hadir suruh dia hantar wakil. Tadarus Quran tu, katalah kita ada 30 orang peserta, minta dia sumbangkan jubah apa ke sebelum ni dia sumbangkan. Untuk peserta yang masuk apa ni khatam Quran tu, dia ada bagi. Dia kata Ada kan. ada. Kalau kita kata kita mesti narai. Kalau ahli kuasa kita pun semua dalam 25 orang gitu kan. Minta sebab dalam 25 orang ada kan kita kan semua sekali ada tak? Ada kan? Nanti Siapa ni? Betul tak ada tu ni. ada. Dia ada beri dulu ada. Ada suara lain, suara lain. Tapi kita nak buat ni. Yang buat ni tak kisahlah berapa yang ada tuan. yang ni apa cerita? Maksudnya begini, Hari kita kan sebelum ada tu kan? nak buat majlis khatam Quran kan. Minta JK beri sumbangan untuk sama hati bentuk macam jubah ke apa ke yang diberi kan. Walaupun akan plekat pun tak apalah untuk 25 orang kan. Jadi adalah nampak itulah. Macam gitulah. Pasal sebelum ni dia ada buat. JK ada beri. Okey Boleh. Okey. Masa apa? Kalau boleh lah. Ini bukan kalau boleh sebab kehendak lagi pada surat yang dikeluarkan ni. Kalau boleh ahli jawatan kuasa kita pakai lengkap lah, pakai baju kebahasaan lengkap. Teluk Belanga kan. Teluk Belanga. Ini bukan kita minta tapi ini lagi pada pejabat daerah. Jadi kita kalau boleh semua sekali nak pakai kebahasaan lengkap kan. Tapi kalau eloknya AJK lah. Maksudnya tak ada jubah tak ada. Cuba tanya penggerak. Kalau imam boleh kot. Kita tanya besok. Memang bagai baju yang disediakan lah, jubah yang disediakan. Jubah yang disediakan. Tapi untuk ada jawatan kuasa tu pakai lengkap lah.
dengan bersamping. Bukan baju kop. Baju Melayu Teluk Belanga dan bersamping berdagang luar. Ya, sana tu, sampai luar Samping tu. luar, samping luar. Samping. Macam TMJ tu. Macam TMJ. Oh, yang pakai Baju baju kat ni, luar. baju ni keluar ni. Dah, Sampai kat dalam kan. Samping kat dalam. sampai dalam baju luar dah. Tak, saya ada pelagi sendiri sampai luar. Bersamping berdagang luar. Luar. Macam mana tu? Alah, sampai tak berluar lah. Kalau biasa kan dia pakai garis badan. Ah. Dia pakai Orang Kedah lah. Yang satu ni. Orang Kedah kena Johor. Samping kat luar lah. Mana Macam biasa lah. Aduh. Macam yang kita pakai selalu tu. Ha. Imam pakai jubah lah. Ha. Pakai baju jubah. Warna hitam kan. Hitam. Jadi Ajilan tak ada ke? mana yang tak ada tu cari-cari lah. Lama ni saya. Ha. Ini bukan kendak kita. Kendak daripada pejabat daerah. Jadi kita ikut je lah. Bukan selalu. Persiapan tempat. Terus yang sehari. Ha. Untuk persiapan tempat ni 2 bulan. untuk main berapa bulan buat? 2 bulan lah kot. awal lah, minta awal lah dia. Satu atau dua lah. Ha. Betul kan kena minta lepas lah terus. Lepas tu kita buat adakan gotong royong untuk lawatan ni. 1 bulan kena awal. Sedangkan bulan puasa ni betul royong boleh buat lah, tapi janganlah. Ha. Sangat kan kita Agak-agak je lah. Pagi kita tak Nampak jangan nampak ni apa ketara sangat kan. Lah, tengok macam Macam bilik air tu kita bersihkan, mana tahu dia sakit perut ke apa ke kita. abang jatuh kita boleh kutip Ha. untuk rokok semua. Ni longkang-longkang ni. Tak, sure kan kita belikan satu waterjet. Ada waterjet. Ada, dah beli tak? Waterjet dah lama dah ada. Dalam tu. Allah ada. Itu hari gotong royong tu hari dah pakai. Kata Quran dah lah. Bila? Air freshener. Pusing ayam ni cuma satu. Tak tahu. Orang tak tahu. Ada aja. Gotong royong berapa bulan? Kita buat. Satu bulan tu lah. 1 bulan. Ha, 1 bulan pukul 9 pagi dah gotong royong. 3 hari Selasa. Apa dia? Isnin hari Ahad dah. Ingat lah. Betul, boleh lah tu. Satu bulan tu. Tak ganggu sangat kan. Hari Ahad tu. Pukul 9 pagi dah. Ha, boleh. Kita berkumpul kat sini. 1 bulan. Ya. 2 bulan lah Ustaz. Ya. 2 bulan tu bagi Ahad kan. 1 bulan tak? Cik Mak. Next. Cuma Kena puasa. Siapa pagi? sarapan pagi. Dah puasa tak 1 bulan? Pasti hitam, pasti hitam. Dia. Pasti hitam. Dia uzur begitu. Okay, next. Ada. Okey, untuk tempat VIP sini lah. Sini mana lagi? Macam biasa lah. Tak Kita tak tahu juga mana tahu nak pasang nak buat dekat kemah ke. Sini. Agak betul dia nak di toilet pun dekat. Ha, boleh lah. Wanita di Kalau sana. kaum ibu Ada sana. sini untuk nak masuk meja VIP. Boleh lah. Kadang-kadang Ini memang dah kena kita. dia orang nak buat dekat kemah kan. Ha, tu kita kena plan lah mana satu kita nak buat. Sini selesa pasal bawa kipas. Tak, Ha. sini selesa tu ada kipas, ada bawa tangan semua. Meja kemah ada kipas. Kipas lah. Tapang dah sampai komputer. Jadi boleh okey. Ini okey. Lagipun dekat sana tu ada pelak dah boleh pasang kipas. Tak, lagi pun dah dekat. Dia nak tutup keluar dia dah Ya, dekat. betul. Bertangan senang. Okay. Next. Next. Ada nak bagi goodies tak? Tak ada. Ada bagus. Ha? Sekarang Untuk more tu kita teruskan lah. Siapa yang Nama dia macam biasa. macam siapa yang terlibat pada hari berikut tu, kita teruskan. Kalau dia tak masuk tak tunggu more pun kita teruskan untuk kita. InsyaAllah. Tapi kalau kata dia ada Nak join sekali. Nak join sekali. Join sana. Tak ada VIP. Lah siapa walaupun tak nak buat, siapa ada barang nak hantar je. Okey benda ni. yang pertamanya Cik Rosdi lah 13 hari bulan tu. Benda cik. Ha? Ambil. Bori. Oh. Okey eh? Tadi sebelum kita pergi jauh pasal goodies tak ada kan, tapi tak ada cenderung hati untuk Yo ke? Tak ada. Yang beli kita tak ramai. ada sini. Ramai.
Tak ada ke? Ramai. Kalau tak dia ada. DO je lepas dia bagi sumbangan asnaf tu, kita bagilah sumbangan sebuah Rasa tak ada. cedera hati dia tak perlu ya? Membeli dia tak ada. Jadi kalau kita ada selalu macam bagi rasul tu adalah untuk ceramah kan. Kalau membeli rasul kita Yang ni kita tak ada sebab lawatan ni kepada dia kan. Sepatutnya peruntukan Itu dia bawa kan? Patutnya dia bagi kita. dia yang bagi kita. Ya, okey. Dan bagus jugalah dia dapat datang jumpa datang masjid kita ni kurang-kurangnya kita dapat isik-isik tanya apa patut peruntukan yang kita boleh bagi kat kita kan. Dia pun dia baru kan dia tak datang Tak pernah datang, dia tak pernah datang. Dia tengok ni Kita boleh pengarang bawa lah. dia kata Boleh. Masa dia datang ni kita sediakan satu surat kan. Nanti je tu. dia takut dia kata dia ingat Rian. Tengok tak ada Rian. Dia kalau dia bawa kan. Tengok Rian Kalau ada rupiah boleh bagi. Dulu tak boleh tahu. Tahun dari Yan ada lah. Dia tak ada lempuk ada ni. Tapi insya-Allah kata aku cikgu Madiah tu bawa dia Mungkin buku je. lambuk dia. Minggu lambut. Tak ingat pun. Nak panggil dulu. Katanya dia pengusi kan. Penghulu kan. Bunuh je ada. Sebab ni peringkat mukim kan. Dia mesti datang. Ha. Mesti datang. Pasal dia yang cadang kan? Tak, DO di sini tu mesti datang. Takkan dia tak datang. Dia sebenarnya yang untuk program ni penghulu Dia yang tunggu cadangkan dia, Masjid Gunung Garam. Tapi kita tersilap hari ni kita tak panggil dia. Silap kan. Kalau patutnya kita kalau boleh kita nak dapat info daripada dia kan. Macam mana dia punya program ni. Tak apalah. Besok awak boleh pergi jumpa. Nanti dia pergi jumpa penghulu sendirilah. Besok dia ada tu. Mungkin dekat besok program ada. besok kan. Dekat sana List lah sikit apa benda besok. Nak jumpa penghulu, nak jumpa penggerak masjid kan. At least boleh dapat info tu daripada dia kan. Yalah, sebab benda ni dia cuma bagi surat je tapi dia tak cakap apa pun kan. Kita pun tak tahu program ni nak buat macam mana. Ya betul. Kita nanti bila kita buat memang kita makan apa semua kita boleh sediakan. Tapi dia punya atur cara ni dia punya atur cara ni kita takut tak terikut. Yalah. Jadi nanti besok kalau jumpa dia besok insya-Allah dia akan tanya macam mana dia punya jalan cerita dia kan. dan apa-apa kita start standby lah untuk ni. Kita hati untuk lalu terkira kan. Lepas tu nanti kita ni lah kalau boleh kita punya speaker apa masjid punya tu PA system kita tu. Kita punya technician dia di mana technician kita? Sekarang lah ni masalah mic ke masalah speaker? Mic. Mic. Tak ada masalah PA lah. Masalah amplifier Speaker dalam. Amplifier dalam. Kan? Amplifier Okey kan? kan? Okey Kita kan? juga. Kita tukar. Oh, buat tukar kan? Mic tu. Oh, mic kan? Mic kadang dia hilang suara, dia kena usik belakang dia tu. Oh, belilah mas sikit 1,000 tak apa. Kalau gitu imam dia usik-usik je macam mana pula jadi imam depan tu nanti? Kalau tak ada suara imam pergi depan usik. Tapi yang imam punya imam ni tak tahulah tapi yang kat tu azan Bilal tu kadang-kadang kita ni punya suara tak keluar. Tadi imam punya penjadi tadi. Tak? Elok dua-dua tu tukar je. Ada bateri. Bateri ah. Bateri mungkin bateri tu kot. Dia tukar bateri kita. Okey, alhamdulillah. Okey, nanti kita cuba tengok dulu lah. Saya cadangkan speaker board dia tu cari yang watt dia besar sikit. Maknanya imam baca tu dia punya gemar tu macam menyeluruh sampai ke telinga kan. Itu kita tukar kolom yang putih kan. Kolom Dia speaker. ada panjang dia. Tu. Dalam masjid besar lah saya di KL apa kan. Suara tu tak daripada mana tapi dia punya bunyi tu memang bagus lah. Itu Ustaz tekan switch pun tuk tung di sana. Kurang bunyi. Dah kita tengok dulu ni macam mana. Untuk PA system ni kalau boleh yang terbaik lah kita ni. Kadang-kadang dia tarawih ni kan kita guna panjang, mungkin ada kemungkinan dia akan jadi macam gangguan kan. Angin tu. Dia panjang angin masuk. Salah satu daripada poin kita nak bagi tahu dengan DO nanti tu. Sebab boleh masa yang lepas itu hari pejabat agama dia ada maklum berkenaan dengan apa PA system, kapet ni apa kapet kita kan. Dia ada maklum kita boleh mohon.
Kalau kita boleh mohon, Cubalah tengok. Tapi Ni. saya rasa Kawan siapa Kamil. dah boleh mohon dah kan. Tak ada follow up kan. Lama Kita kan. dah Ha. follow up 10 tahun dah. Mesti mula sampai. sebab apa dulu ada orang datang, dia tukar kan? Sistem orang spend. Dia datang, dia tukar. Tukar kan boleh juga. Boleh tukar. Pasang Tukar kan. lebih tinggi pada saya. Dia buat sendiri kan. Sekarang banyak. Yang baru boleh mana tu? Yang macam itu tak sesuai. Warna kapet. Dia tak yang tu dia tak boleh nak kontrol semua. Lepas tu kita ni lah. Kebersihan luar dalam masjid ni dia penting lah. Itu pertama kali pegawai daerah kita datang masjid kita ni, kita tunjukkan yang terbaik lah. Ada base, ada treble. Lain apa lagi yang ada kita nak bincang lagi? Sini je. Ha? Kalau contoh. Jemputan lah, jemputan macam mana nak. Boleh ada lagi dia boleh. Ha, jemputan. Ha, Boleh? Ada yang kosong? Dah, tengok. Mengambil. ada. Boleh. Ada lagi yang kosong. Yalah. Ada 7 kosong. Ha? 7. Tujuh kosong. Jemputan ni yang 7 kosong untuk besar dah. apa? Ha. Untuk dulu kita kena hantar surat lah. Dulu yang macam yang ni lah, masjid dan surau Bambiran. Kita kena maklum kan. Orang kampung kita ada yang mustahak ni. Ha, kampung. Yang tu kita dah terus kita hantar surat. Kita Ni yang orang masuk kampung dalam kita. WhatsApp dan kita buat banner. Tak ada orang kampung, orang kampung. Orang kampung ni. Nak pergi jemput rumah ke rumah. Buat tengok tak ada macam peningkatan. Tak ada betul. improvement. Pengalaman saya Ha. mengantar jemputan rumah-rumah saya pernah buat 2 kali. Tak ada Jalan jalan 2 dulu. kali saya pernah pergi dia hantar setiap rumah. Tapi mula hantar tu cakap dia kami mana? Oh bagus gini tapi apa? Tapi Pernah 2 kali buat. Tapi tak banyak mana. Jadi kita cubalah. Kita tugas kita kan? Tugas kita kan? Lagi boleh saya hantar tak tu. Kita cubalah tugas kita kan buat surat kita jemputan. hantarkan. Yang orang tak datang tu Kita dia bagi. Bagi ikut jalan. Tapi pernah cuba saya pernah 2 kali buat. Ini kadang ni kita yang tak sedang tu. Tak tahulah. Kita bagi ikut jalan je. Kita nak marah tu. Yang tu banner dah penuh dah kat masjid ni lah. Nanti tuan banner lah. Tak ada banner tu satu tapi respon tu. WhatsApp. Kalau kita hantar rumah ke rumah, kalau tak ada kat Kita bagi Tak apa, janji kita dah usaha. Itu yang penting. Janji Setuju lah usaha kita tu. Macam kita buat korban kita kata lagi ingat Yasin dulu je. Talib dan ni kan. Kita jangkakan orang akan terlalu ramai kan. Tapi alhamdulillah lah ada lah orang, tapi taklah macam sinarai itu bukan kita nak orang dalam sinarai itu datang. Maksudnya yang peserta tu mungkin betul. ramai kan. Ha. Tapi yang datang tu saya kata tak ada 20% pun. Jadi pendekatan tu lah, tak tahu macam mana kita nak usahakan supaya dia orang datang kan. Mungkin saya nampak sekarang kita kena ikhtiar pada anak muda pula lah. Anak muda, orang tua dah lihat sangat. Tapi biasa kita hantar ke rumah-rumah lah, buat surat kita hantar. Ya, macam dulu lah. Macam dulu yang saya buat tu. Anak muda je. Kita bagi-bagi, kau ni pergi ni kau jalan. Ikut jalan. Itu dah macam daging korban lah. Ikut jalan je kita buat. Orang kita dah tu usah. kan. Itu dah lepas tanggungjawab kita. Anak muda suka datang kan. Tuan sasar kita ada sebenarnya pelajar-pelajar Marak subuh pun tak jadi apa kan. Marak subuh. Mori 40. Mori 40. Oh, dah 4 dah. Betul. Oh, 4. Tak apalah masjid boleh bantai. Kalau untuk Mori ni, kalau kata slot yang 40 tu, kalau tak ada, masjid jalan. Kita buat untuk masjid ni. Dia satu hari kalau 2 orang kan. Ha. Tapi kalau dah ada satu, rasanya dah cukup dah. Kalau tak. Oh, satu dah cukup kan. Tapi ni 2 ni 00 kan. 4. Tarikh tu 4 tu. Satu-satu tu Satu-satu. Saya rasa minta maaf dalam grup Gudang Garam tu boleh masukkan lagi dah. Masih ada terdapat 40-an Mori kan. Kalau siapa yang berminat masih ada lagi lah masa katakan masuk je dalam grup kan. Saya rasa ada tu. Orang ni dia tahu 40 tapi dia tak rasa lama. Tak Dia lama. kata yang hantar je. kadang-kadang dia orang hantar. Boleh lah tu Tak insya-Allah. ada masalah lah. Dia cuma tak nak masuk nama. Takut nanti tiba masa yang slot 40 tu tak ada Mori. Masjid ada backup lah. Dia backup lah. Ada nama. Tak apalah, dia Yalah, masih tak apa. seorang tu kadang-kadang pun kita tak tahu menu apa yang dia Menu hantar. apa dia hantar. Tapi yang sudah-sudah tahun lepas pun meriah walaupun apa kan, walaupun seorang yang peserta meriah. Kadang-kadang ada kadang-kadang boleh lebih siap boleh buat balik lagi. Sebab apa? Dia jemaah lepas dia jiran pun kita pun suka. Ya, betul.
Ada kumpulan sasar lah, kalau boleh budak-budak UiTM yang menyewa sini tu ada kan, ajak orang datang kan. Ada UiTM. Tapi dia cuti lah. Set. Okey. Cuti ke? Kita pergi Oh, untuk cuti. yang khatam Quran tu. Boleh, bincang sikit. Bincang sikit. Menu lah, menu AJK sama kan? Menu je. Sampai raya. Menu bila tarikh kita nak tentukan. Tarikh untuk khatam Quran tu bila? Ada kan dia ada 27 bulan apa tu yang 24 Syakban. 24. Buat Ramadan. 24 Ramadan, hari Sabtu. 14. 14. Yang Berapa yang 14 kan? 14 3. 14 3. 24 Ramadan. Hari Sabtu. Tapi make sure tak selisih ke orang dia sebelah. Seminggu lah, seminggu sebelum ni. Kristian macam mana? Macam mana kita dah tetap macam tu? 21 tu kita dah raya. 14 tu okey lah. Seminggu kan. Seminggu. Sekali tu satu kan? Yang ni lah Anak bulan lagi tahu. dalam kalender. Untuk menu tu apa? Untuk Macam mana menu? menu. Untuk Yang yang Tadi Kita kan kita gunakan kata sama tadi. pakai sama juga. Sama juga. Senang. Semua ada Sasaran? cadangan lah, ada cadangan. Untuk macam kita nak orang datang semua, Korea kita ni bawa makanan. Kita buka, dia bawa satu hidangan macam zaman dulu lah. Polak lah. Itu kalau rasa macam perlu, kalau nak senang, kita guna tu main. Tapi kalau macam dulu kan, apabila dia dah datang bawa makanan, dia macam meriah lagi lah. Ya memang bagus tu, saya setuju je. Cuma kena kemah lah. Tak apa kita ni. Ataupun menu asas ada, menu asas. Nak guna tu main, menu asas utama. Banyak Dia pula lagi kan. datang, dia tak lagi datang. Dia kata mai kita nak ni kan. Lagi datang. Banyak sangat makan ni Oh. kan. Kita kena Puasa putuskan satu je. Ada Nak guna yang untuk main punya ke ataupun kita nak buat polak. 10 Syakban tu potluck kan. Okey tak? Besok lagi kita ada guna kita ni kan. Ini yang kata Quran ni kita je lah. Nah, kita tak lagi Ah. buat keluar. Ada kan? Ada kita sebut kepada jiran surau-surau masjid-masjid sebelah-sebelah dia. Ada pun telur lagi kan? Ya, betul. Saya ingat Tume A jugalah. Main. Lepas tu untuk apa? Pulut apa semua tu? Saya pulut lah. Tak payah pulut-pulut lah. Telur tak payah. Itu kalau nak bunga paha tu biarlah kau ibu siapkan. Takkan kita pula kita mana tahu. Kalau nak buat dia buat. Boleh buat. Macam Minta mana tu? bajet dengan masjid kan. Buat sikit, buat dua paha ke. Banyak lah memang buat telur paha. Dua paha cukup Telur lah. nak makan-makan sikit sikit ah. Dah itu je. Telur dengan pulut kan? Nak pulut kan? Pulut tak payah lah. Tak payahlah. Buat bunga telur tu dah cukup dah. Punya telur tak ada masalah. Itu cukup dah. Bunga telur dengan apa benda air mineral kecil tu satu. Untuk kalau sebagai goodies kalau untuk Roti keluar. je. Nah, tak? Atau pulut mereka. Dengan air mineral kan cukup. Roti lah buat masuk dalam beg kan. Dah itu je. Punya telur je lah. Dengan air punya tu kan? Botol kecil Masuk kan. roti kak. Roti. Roti jadi ni seketul seribu kan. Estimate Anggaran Dalam 100 orang kan. roti ada roti. Orang je lah. 100 orang lah. Untuk orang kampung je. Kita buat untuk orang kampung. Kita terhitung je telur tak ada. Ada booking untuk Pasal dia lagi seminggu tu. Lepas tu orang belum berapa balik Cara lagi. dia macam mana ni? Yang kata ni macam mana? Latihan apa? So macam biasa je. Macam tahun segal kan lah. Macam biasa je. semua dari segi itu cara mula-mula dia ada khatam Quran. Jadi khatam Quran ni lah. Kalau sebelum ni kita tak ramai. Baca sekali Orang kan. kampung tak ramai, jadi AJK lah kena top up. Baca sekali je kan. Baca sekali, baca ramai-ramai. Baca sama-sama. Dia kan alih-alih khatamnya sebelum tak Tahun ni Adila nak buat tak nak buat lah. Jadi InsyaAllah kita buatlah berapa yang ada. Kolek lah nama tu. Panggil tanya tu. Berapa orang. Dia punya saya punya cadangan lagi tu. Kita jangan fokus lepas tarawih je. Lepas subuh siapa yang ada ke lapangan bacalah walaupun satu juzuk.
Lepas tu lepas Zuhur nanti mungkin saya tak hadir, Puan Maknanya- hadir kan. Sambung pula. Nak baca kira bagilah seorang Maksudnya berapa juzuk. berterusan lah, tak ada putus. Ini yang dalam ni dah ada dah ni. Tengok dalam Kalau tidak nanti kopong ada yang ni tertinggal. program tadarus dan khatam Quran. Akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Ramadan. Boleh kan kita Zat? Kajian baca duduk, pelaksanaan tadarus Boleh yang je. dibincangkan. Program tadarus bermula pada hari Tu Haji pertama pun ada Ramadan. punya jadual lah. InsyaAllah. Habis lepas tarawih memang tak buat lah. Kalau nak buat boleh je. Boleh. Memang Kalau kita ramai dalam setengah jam boleh siap satu juzuk kan. itu yang kita kena nak tetapkan. Ya. Siapa nak buat. Memang tak ada orang buat lah. Betul. Kena tulis nama. Kalau pun tak nak buat. Ni buat jadual, Jadual buat yang serai kita nama. lah. Paling penting nama Yang kita lah. yang handle Haji Lam. Boleh. Dengan Imam PIC Farouk. dia. Malam ni 5 orang kata. Malam tu 3 orang ke 4 orang. Lepas tarawih. Yang penting, Seorang tak ada. yang penting Kalau kata nama ada. InsyaAllah. Masih bodoh. memang tak ada orang lah. Tapi insyaAllah Tapi Imam itulah, Farouk ada biasa kan. Imam Farouk ada. Awal-awal memang dah. Tahu kalau buat kuih. Maaf cakap masjid kita ni tu rumahan. Betul-betul ni Quran kita mahu wajar-wajar siapa pun tak boleh pandai kan, mahu lah belajar kan. Tapi betulnya kan kita mahu bimbing kan, pandai bimbing lah. Bukan semua kita pandai tak. Kita sama-sama belajar. Dia macam ni. Macam ni. Apa kata cadangan daripada saya lah. Kita mulakan belajar lagi pada mula. Boleh. Kita mula. Semua AJK kalau nak. Kita buat lagi pada AJK dan kita panggil orang kampung. Maksud mula tu macam mana? Pada Batal lah dulu. Iqra'. Iqra'. Itu lagi bagus. Jadi kita dapat Kalau setakat kau dah belajar. bukan. Mungkin kita pandai, tapi ada orang dia malu, dia tak pandai. Jadi kita buat di situ. Tak kisahlah bukan kata bulan Ramadan je. Buat kumpulan lah. Ada kumpulan Kita buat A, kumpulan. ada yang dah pandai, ada yang Mungkin ada yang berminat, kita tak tahu. Dalam kampung kita ni bukan semua orang pandai baca Quran. Betul. Jadi kita Itu mana-mana tempat lah. kita jemput. Dulu kita masa kita dah dengan Farouk tu kan. Kita lepas maghrib kita sampai isyak kan. Kita Ada buat. macam mana hilang Bertelaki dengan dia. Bertelaki dengan dia. Lepas anu kita, tapi tak ramai lah, kita band 5 orang memang ada tiap-tiap malam. Tapi macam mana hilang tu tak? Macam ni Surah Tanjung Kawang. Surah Tanjung Kawang dia buat sampai sekarang. Lepas raya juga itu kita Dia buat. Tak apalah, nanti saya boleh bincang dengan Haji Imam lah Farouk jadi- lah, cakap dengan Imam Farouk nanti Haji kan. jadi ketua. Ada nanti saya bincang dengan Imam Farouk kan. Tak apa, insyaAllah boleh sama kan. Kita jangan malu, tak apa. Kita belajar jangan lagi anggap mula lagi kan. kita ni tadarus ni untuk bulan puasa je. Macam Haji cakap tadi betul lah kan. Kalau ada kelapangan lepas maghrib tu boleh je terlaki dengan Imam Farouk kan. Masing-masing kita belajar kan. Tak masalah pun insyaAllah. tak dulu pernah memang dah pernah buat. Yalah. Malam Jumaat kita tidak kan. Jumaat masa kita Hari Yasin. tak tahu mana hilangnya tiba. Rasa pasal raya juga lah. Berhenti gaya tu hilang. Allah. Dia ni tinggal berhenti ya. Terusnya. Dan rehat. Tadi dah putus lah tadi kan? So, atau cara khatam Quran kan yang saya sebut tadi, maknanya mula-mula kita bermula dengan kehadiran tetamu semua. Jadi dalam pukul 6 lah. 6 tu akan 6.30 lah. Khatam Quran, 6.30 lah. 6.30 mula khatam Quran. Dan seterusnya macam biasalah. Buku puasa. Dia ada tahlil sikit kan. Bukan tahlil, apa nama panggil? Betul sana. Tahlil dalam pukul 7.10 kan nak buka Ramadan, nak buka puasa tu. Kemudian kita berbuka, kemudian kita solat maghrib. Macam tu tak? Khatam dan tadarus. Suruh maghrib, tu makan. Terus. Kita buka dulu lah. Maghrib. Kalau makan Sama dengan yang pertama tadi. Sama macam kita buat selawatan tu. Berbuka, makan sekali. Itu terus solat maghrib. Kadang-kadang kalau dah kita makan dah kat depan kan. Kejap je, 10 minit, 15 minit. Biasanya kita dah siap.
Yalah, berbuka tu bukannya nak kenyang alah perut je dulu. Lagipun kita masih ada terawih lagi Ah, kan. ada Kita terawih. masih terikat dengan terawih. Kalau tak ada terawih tak apa kan. Ada banyak masa kita. Kadang-kadang yang datang tu dia balik. Nak terawih tempat dia. Yang katam tu tempat ini. Kan lepas dah makan ni balik. Jangan terawih tempat dia. Dan terawih orang kita pun kerja tu. Berat tu dia. Katam Quran dia. Terang ni. Mana? 14. Tuan. Kita nak panggil orang kampung datang dengan sini. Tak boleh kan ibu datang tu. Cuma kita itu Azhar. Tiga. Azhar nak panggil orang kampung ni kita buat yang bertuah kot. Yang bertuah kan. Baru dia orang datang kot. untuk korban hari ID kan. Datang daftar nama. Ni nombor bertuah ni kata kan cabutan bertuah ada kan. Tarawih ni apa lepas Tarawih, ada moreh sikit, masuk. Dua ya. saya. Biasa lah kita lepas lepas murah tu lah. Ini tak ada VIP lah, kita macam itu hari kita buat. Tapi ada jemput kan. Urusi ataupun Ada. Rasulullah mungkin. Cuma Tapi kalau untuk untuk kata- hari 24 ni, apa 14 hari bulan ni, moreh tu kalau boleh, maknanya lengkap lah sikit. Mana? Apa hari tu? Siapa jadual dalam 14 bulan? Jadual 14 bulan. 14 hari bulan. Mas. Ataupun lebihan makanan tu, boleh tak? Lebihan berbuka. Lebih yang buka tu ni. Kau boleh bagi. Nanti yang dah bawa yang 14 tu dah bawa memang dah bawa lah. 14 Kan? Tapi yang ni lebih yang buka tu takkan ada lagi. Mesti ada banyak lagi. Mesti banyak. Manja dengan Pak Aik. Okey. Siapa Faik? Pak Aik Zafwan. Oh, Tak kenal. okey. Kenapa manja ni? Tengok catering ni. Nak mau mana? Mana? Itu bagi bin tu. Manja. Nama kampung Mak Manja. Dek, nama dia Mak Noh. Oh, gelaran. Abang ni siapa nama? Dayak ke? Adik. Oh, adik. Adik dia Dayak. Alhamdulillah. So, Dia yang tua kan? Manja tu. Ini adik kan? Yang tu ni katam Quran ni kita 3 je lagi. panggil Oh. Orang kenal 2 je dua lah, dengan Mandolah lah. Mandolah lah kepala ni. Kepala dari Mandolah lah. Ya. Dan biasa Imam Syam uruskan. Ha. Untuk apa? Kepala tadarus. Nanti minta tolong buat surat apa surau dan masjid Bampiran. Berapa tadi? Saya estimate 150 Satu. kan? 100 orang, 100. 100 orang. Penghulu, Satu orang 150. Biasa jauh. Ni 250. Itu Tapi yang yang tu. ni yang Itu kalau iftar. 150. 150. 150. 150. Yang masih datang di O tu. Masih itu di Itu O. 250. Itu okey. Untuk yang tadarus Quran tu, Ha. 150 lah. pasal dia hari Selasa je. Hari Sabtu kan? Kata Quran hari Sabtu. Ni Sabtu. Sabtu. Sabtu ya. 150 lah, 150 boleh. Itu ramai tu ada anak-anak tu orang balik ke dalam mara balik nak tarawih awal-awal kada ke puasa solat ramai Kalau tu ada datang. jemputan tu penghulu, 1,5 boleh lah. Dari sini tu boleh. Biasalah yang tu lah. Penghulu dan masjid Bampiran. Penghulu, buat kampung, pengurusi dan AJK masjid, surau, pendekatan. Dulu takmir je lah. Guru takmir. Tak ni, jangan lupa. Jadi, okey. Itu je. Pusing je. Orang cuba. Kita round table lah. Ni, ada apa? Tak ada apa. Saya ada cuma satu je lah Tuan Menerusi. Banyak aktiviti di masjid ni yang kita seolah kita tak libatkan, tak jemput daripada sekolah-sekolah tahfiz lah yang berada kat kawasan kita kan. Saya cadangkan kenapa tidak kita jemput diorang sekali kan. Pertama sekali boleh memarahkan dan meramaikan lah. Mungkin keberangkalian diorang untuk datang tu susah kan, tapi kita jemput. Lazimnya kalau sekolah-sekolah tahfiz ni, mak-mak tahfiz ni dia akan hantar wakil lah, paling tidak pun 5 orang, 6 orang kan. Jadi kalau tak langsung dia tambah kariah pada hari tersebut lah, pada majlis tersebut lah. Dia kita jemput tu bukan saja apa sangat lah, just bagi tahu je kan kita ada buat kan. Saya rasa Tapi biasanya dah berapa program kita buat, kita jemput semua tak dapat datang. ya. Sebab tu kita dah tak jemput dah. Tapi ada jemput lah.
Dia jemput. Yang lepas-lepas ni semua kita jemput. Kalau itu bukanlah, tak ada masalah. Kita bukan kita tak nak jemput. Kita jemput pun tak datang pun kita nanti kita dah bajet masak dah lebih kan. Lepas tu dia tak datang. Rugi juga, membazir juga. Bukan kita tak nak jemput. Iyalah betul. Lagi satu kadang-kadang dia budak cuti sekolah apa semua kan. Kalau begitu okeylah. Ha. Itu je. Okey. Ada. Tok Noja. Ya. Kenapa? Tubuh mana yang tu? Dia ada pun saya. Dia ada karbon. Okey lah. Kalau nak cuba boleh. Apa ni yang Anjilan bagi tahu tu. Saya ada saudara lah. Dia tukang masak dengan reba di Tahfiz ni. Pai dalam kamu. Oh, baik Nak cuba tanya boleh. Kalau ada masa free Pai untuk dalam? jemput bila? Ustaz Nabi ya? Khatam Macam Quran. ni lah kata Quran. Tak. Pai dalam ni. Ha? Ustaz Nabi ya? Tak ingat. Ustaz Jamal yang meninggal. Oh itu dia. Cubalah kalau Masa datang Quran. kita kata Quran. Sebab kita bukan tak nak jemput. Dah banyak kali kita jemput. Tak ada respon ni. Apa mungkin dia dah ada apa Ada lah, program yang program di sini. dia dah ada jadual berbuka. Masa semarak subuh hari sekali kan. Kita jemput dia datang. Tak apalah kau tak apa kita dah usaha kan. Kita dah jemput kan. Jemput dia datang, kalau dia datang, beritahu lah kita tak datang. Kita buat surat lah. Buat surat nak ganti lah. Buat surat untuk kita jemput dia datang. Maknanya kita katakan program untuk Jawatan Kuasa Baru ni hubung jalin dengan Pusat Tahfiz. Kita eratkan itu di antara kita nak memakmurkan masjid kita lah. Ya. Boleh. Nanti cuba majukan surat awal supaya nanti dia ada tiga balas dia. Dia ada boleh susun program dia kan. Kalau dia tak boleh hadir, jadi kita dah boleh bajet Ya. berapa untuk masakan kita kan. Ya. Satu lagi untuk gotong royong, saya nampak untuk ceria lah. Macam sini ni kita boleh cat yang warna hijau, warna merah. Yang Cat semen ni. Kursi ya. Macam dalam gambar bintang tu. yang tak sana kan. Boleh pak duduk tu. Nampak sikit dia cantik lah sikit nampak warna. Mana tu? Kalau masa gotong royong kan. Benar Tepi yang pagar tu dengan tu. tiang bendera tu kan atas tu kita boleh cat. Nampak dia naik sikit. Okey, boleh. Boleh. Keceriaan lah tu. Keceriaan. Tu Tok Noja lah, Tok Noja. Ha. Tak jadi. Kena upah. Oh, betul juga. Ramai yang tengok kan? Ramai yang tengok. Kanan. buruk pula upah. Nak gelok buruk pula upah. Boleh juga. Dia buat tak ikhlas. Dia tak ikhlas. Tak ada gaji. Boleh. Tapi kita buat inilah mungkin next nanti kita akan datang, kita bukan nak buat Lepas raya lah. lepas raya ke. Okeylah. Lain pada semua dah tak ada apa maklumat. Jadi kalau boleh setiap program yang kita laksanakan ni, kehadiran untuk Jawatan Kuasa tu membelangsangkan lah. Dan mesyuarat, setiap mesyuarat tu ada yang tak datang tak maklum langsung. Jadi tak naklah macam tu kan. Walaupun saya ni bukan macam Cikgu Badin. Jadi kalau boleh ya Saya pun mencela sikit. Dan kita ada grup kan. Dalam grup tu bila kita nak maklumkan pasal mesyuarat tu, langsung letakkan situ dapat hadir dan tak dapat hadir. Kalau tak apa hadir bersebab. Bagi tahu. Jadi mudah. Tak Yalah. payah kita nak fikir orang ni datang ke tak, orang ni ada ke tak. Tak kan betul lah cikgu kan? Selalu kalau kita ada jemputan mesyuarat kan, kita kan ada situ dua ruangan kan. Hadir dan tidak hadir. Okey payah. Ujung dia asal tak ada tuan. Tak, sekarang ni kita ni telefon mahal beli. Telefon je lah saya tak dapat hadir. Ya. Itu je lah. Itu Betul. lagi senang. Ini Kadang pun tuan, kita nak bahan berbukti tuan tau.
bila ada situ kan senang. Tak. Ada. Bagi tahu je tak dapat adik. Ya sepatutnya gitulah. Dulu mungkin waktu mesyuarat kita stres. Yang ni tak stres pun tak ada juga, tak maklum juga. Tak apalah, datang. buat pada puan Ha. Maklum kerja Jadi kita langsung. tak naklah macam tu. Walaupun nanti saya memang ada cadangan. Orang memang buat macam tu. Lagi senang gitu. Memang Boleh, sekarang boleh, ni boleh, apa betul. bila mesyuarat ni memang lain daripada GPKK. GPKK saya tahu memang ada allowance. Kita ni tak ada allowance. Boleh wujudkan. Boleh. Saya memang dah terfikir benda macam tu sebab kita pun duit ada kan, bukan kita nak gunakan duit tu senang-senang, tapi nanti kalau boleh dalam mesyuarat kita Dia usulkan. Ada boleh Ha. gitu kan. Kalau Usulkan ni boleh lah. Kita usulkan. Itu kita dalam gunakan kehadiran. Jadi Yang kita lebih bermanfaat. dalam masa yang sama kita boleh menarik Ya. Jawatan kuasa datang walaupun tak banyak tapi ada. Jadi Nanti kalau macam buat macam itu, seolah-olah datang tak ikhlas. Datang kena Ya. duit, bukan kena bertugas. tapi nak buat macam mana kalau dah macam ni Tak. kan? Di masjid ni banyak lagi benda kita nak Tahu. guna. Jadi benda-benda yang lebih temen ni tak guna. Tapi sebenarnya bukan saya cakap lah. Kau pun ada allowance tu untuk diorang cadangkan untuk AJK. Surau Tanjung Kawang. Dia cadangkan untuk AJK. Tapi benda ni memang kalau pejabat agama nak bagi daripada lama dia dah bagi. Tapi memang tak ada. Itu terserah pada Jadi kita buatlah mana yang mampu. Keceriaan masjid kan. Itulah saya tengok sekarang ni pandangan saya kan. Yang bahagian belakang ni tak ceria sangat lah. Betul. Bahagian belakang. Bukan- Bahagian mana tu boleh diputuskan lah penggunaan. Saya dah maklumkan promosi. Macam besi-besi tu Boleh buang dah. jual, lepas tu Boleh kita buang. patut duit dalam tabung. Dia punya. Betul tak? Boleh, betul. Kalau laku ada duit ambil. Boleh tapi Macam mana pandangan semua tu? Lekor je lah benda biar sebentar. Bagi orang tu kan. Saya sementara orang bercakap yang masa tu saya ni nak nanya tu kita sejadah dalam bilik tu tinggi ni dalam gobok satu gobok kita tak pakai, cuba cari mana-mana surau kata apa sekolah yang nak anu kita boleh Ya betul. kita boleh berikan. Saya benda tu bazir. Ya, benda tu kita memang tak guna lah. Kita dah tak bet. Jadi Dia mana dengan pet. kalau mana-mana ada surau ada surau Pasal impak daripada orang tu, orang sumbangkan, orang nak mendapatkan benda tu. Kita pula Boleh lah, nanti kita cuba. Pada sekolah-sekolah. Kita ikhtiarkan tanya dulu. yalah kita tanya 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 dulu. mana yang nak yang berkendak tu kita beri. Tapi sekolah kadang-kadang pun Dia datang ambil. saya pergi sekolah masa PIBG ada tengok nak ni orang solat duduk atas tikar je nak nak apa? kan. Jadi Betul lah tu. banyak. Ada berapa tu? Ha? Ada berapa tu? Ratus lah dia. Ha. Dalam gobok satu betul yang dalam bilik bila paling tingginya. Dia punya Pagi lah. Kita dapat pahala. Yalah, Kalau agama boleh. jangan sampai kita bagi semua nanti sampai kita tak ada kan. Tak, Ha. kita jangan beri semua. Kita akan manu dalam 340 kita simpan lah 30. Kita kalau raya kadang kita bentang luar dah kan. Ingat Boleh. beri. Sebab kita ada kapel. Cubalah tanya apa sekolah ke apa-apa Mana-mana yang perlu, yang mana perlu. Satu-satu Kita kalau boleh- senang, boleh kita impakkan letak pada- dia punya surau. Tak ada betul kalau kita berhenti situ kita bagi Tak takut je. lima kan. Tak takut tak? Abang Senang punya Tak surau tapi boleh. kan. Sekolah anak yatim pun boleh. Mana? Tu anak yatim tu. Nak yatim lambak. Lambak. Dia tengok. Tak, kita sebelum beri kita tanya siapa orang yang Sekolah. perlu. Biar dia Anak biar yatim dia banyak, ada kayu. Tapi Cik Man cadang area tu dah setuju. anak tu kalau kita Pasal- berikan satu anu beri lima Area kan banyak habis. tak Hospital. orang tak ada punya sejadah. Macam tak ada. Oh macam tak ada. Nah, tu kalau Ah, boleh. Boleh, Ah, so, tak kan area. dia naik motor cepat sikit. Siapa Kan? pergi Pakai pet.
Okey lah. Kalau siapa Okey. kata ngala-ngala tu lumpur ke bawah lepas tu kan. Berhenti tu berhenti beli 5 kan kat NA satu nak tahu 5. Saya tak naik Kuala Lumpur bagilah. Tu. Tinggalkan dia dekat arena tu. Tak salah. Seremban yang lepas tu yang perak yang perempuan tu kan. Ni tuan kami boleh uruskan lah. Bukan tu anak-anak memang Tak kita je dulu Ada sekolah yang sini. yang Manian dah kan. Kadang orang sumbangkan untuk Dia yang kecil bukan. macam Bukan. bukan arena. Petron macam Petro Pump. Hentian. Hentian tu. Anu kita tanya sini dulu. Kalau sini kata anu dia ada tengok tak ada orang Melayu kan apa? Lepas tu tarik nar tu kali tak tahu tu. Penyelesaian terakhir. Memang Banyak kan boleh sedia tu. Nanti yang untuk dalam masjid tu lah. Nanti dekat almari tu kemas lah. Telepon banyak tak tu kat dalam? Tak ada. Kurang. kurang. Kan? Kurang ada suara. Biasa. Telepon ada Okey. kan? Tapi anak-anak ni Okey lah. Ya. Boleh kursi. Betulkan dia. Jadi imam tu jadi VIP sikit. Agaklah barang dalam tu. Nak umpan mana? Itulah Betul, sebabnya dalam idea tu. barang-barang tu macam apa yang kita nak wakafkan pada ni, kita kena tengok balik semula. Keluarkan, longgokkan tempat, tengok. Tak dalam bilik imam tu kadang-kadang bukan bilik bila bilik imam tu yang padat tu. Padat. Padat. Macam ada. Kursi pun Gambar je macam. Tapi itulah kita kena wujud jugalah satu lagi store tau. Tak serang suruh bawah ni. Kalau mana barang kita yang kira boleh lupas yang kita tak pakai lagi, kita lupas sekarang tu, boleh yang barang sawah tu boleh masuk mana? Dojo tu tukar motor Gotong lah macam royong mana? sekali. Dojo tu. Bertukar motor lah apa tu? Mencorat tak habis lagi dia duduk situ. Aduh. Tak, awak kenapa apa tak tu? Awak Okey dah. kenapa ada tu lu? Jadi apa saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada yang berminat hadir pada hari ni untuk mencorat apa? Untuk mencorat lawatan terawih bersama dengan pegawai daerah dan untuk khatam Quran. Jadi saya harap majlis ni dapat jalan dengan lancar lah. Kita doakan semoga benda yang apa yang kita nak laksana ni dapat apa kata, bukan kata pujian lah, orang kata diberkati oleh Allah. Dia kenang lagi tu. Itu je. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.